Mata tak panas ke tu duduk dalam kereta ni? Banyak pula barang-barang di sini. Ibu dah balik. Okay. Fatin! Ya Allah, rindunya ibu kat Fatin. Tutup pintu. Tutup pintu. Sihat. Sihat. Terima kasih. Au. Mana kata nak balik jejaka Aceh kami? Kalau ada jejaka Aceh tu, akulah kebas dulu. Ni dah kira potong takona ni. Agilah, jomlah masuk. Ada ibu tak? Seronok ke pergi sana? Seronok. Ya Allah. Macam-macam orang. Iya. Makcik, ni hadiah ni. Haji Salim suruh saya bagi kat makcik. Tuan Haji Salim hadiahkan ni pada makcik? Hai. Baik hati orang tua ni. Ingat daripada makcik. Kami kat pejabat tu, Cik. Kalau hari jadi kami dapat hadiah beras saja. Ni makcik dapat tudung dengan telekung. Kira istimewa lah tu, makcik. Mak dengan Haji Salim ada apa-apa ke? Ish, kamu ni baik-baik aja. Tapi kalau Haji tu suka kat mak, tak salah kan? Mak tak payah nak buang terbiar lah, Mak. Mak kan dah tua. Apa salahnya kalau makcik kahwin dengan Haji Salim tu? Betul tak, makcik? Ish, kalau dengan Haji tu tak kuasa lah makcik. Tapi kalaulah dia sungguh-sungguh nak ke makcik, apa salahnya? Orang kata rezeki jangan ditolak. Memang tak salah, Cik. Janda dengan duda. Memang secocok. Mak tak payah duduk berangan lah, Mak. Oi. Ni, orang dah bagi hadiah ni. Takkan mak nak buang. Lagipun mak suka baju ni. Cantik. Telekung ni, telekung baru. Mak suka sangat. Lain pada telekung, dia bagi mak baju. Haji Salim ni ada niat lain ni. Sebelum ni tak pernah bagi apa-apa pun kat mak kan? Cik, takkan Cik nak membujang sampai bila-bila? Dah Kalau ada pun tu, Sabrina tu biar dia kahwin dulu. Tidak dan jadi anak dah tua. Mak ni ke situ pula. Malam ni nampak tidur rumah kami. Biasa cuti kan? Yalah, Ibu. Kita tidur sini malam ni, ya? Yelah. Tidur dengan nenek, ya? Ayo, Fatin ambil kuih ni. Nak. Makanlah, sedap tu. Kak Sabrina yang masih buat tu. Masa di Aceh, malam ada beritahu saya, Sabrina pilih siapa. Siapa yang Sabrina pilih ni, Ji? Dia masih keliru lagi nak buat pilihan. Itu yang susah je nak pilih tu. Keliru? Keliru macam pula tu, Ji? Dia bukan keliru. Tapi tak pandai nak buat keputusan. Amal mata kot. Bukanlah. Bukannya dia amal mata. Tapi aku rasa dia mungkin nak mencari kesempurnaan. Iyalah. Mungkin nak cari lelaki sempurna dalam hidup dia. Mana ada lelaki sempurna dalam dunia ni? Parah. Memanglah tak ada. Susah nak dapat sekarang ni. Itulah Sabrina tu mencari bondo yang tak ada. Mana nak dapat? Masalah pada saya juga, Ji. Alah.